Hai, Assalamualaikum rakan-rakan online. Selamat berpuasa. Menu untuk hari ketiga kita puasa, kuotiao goreng dengan kicap, cili kicap. Okey, yang antara bahan-bahannya, Mama perlukan 1 sudu kicap cair, 1 sudu kicap pekat, kicap manis dan 1 sudu sos tiram. Dan dekat sini Mama ada guna tahu, pisket, fishball, daun kucai, bawang putih, kuotiao tauge. Ni sos yang Mama buat bancuh tadi. Dan tak lupa Mama ada letak 1 sudu minyak bijan dekat sos ni dan cili kering dan telur sebiji. Okey, mula-mula kita panaskan kuali, kita letak sedikit minyak. Bila minyak dah panas, kita tumiskan bawang putih. Macam Mama guna bawang putih sahaja. Bila bawang putih dah garing, boleh kita letak 1 sudu cili kering. Okey, bila cili tu dah masak, boleh kita masukkan fishball, pisket dengan tahu, bagi dia masak sikit, bagi dia garing sikit. Okey, bila rasa dah cukup garing, boleh kita masukkan kuotiao. Kita gaul-gaul sikit kuotiao tu, kemudian kita masukkan kicap yang kita bancuh tadi. Lepas tu kita kacau-kacau. Bila dah sebati semua sekali, boleh kita masukkan kucai dan toge. Lepas tu kita kacau lagi, bagi kucai dengan toge tu masak. Dan akhir sekali kita masukkan telur. Telur kena kemudian ya. Macam ikut orang lah. Macam orang setengah suka toge kemudian. Macam Mama suka telur kemudian. Lepas tu kita kacau macam tu. Lepas tu boleh kita kacau semua sekali. Dan siaplah kuotiao goreng by Mama.